Betul nak tanya, kalau biji bebek sakit tiap pagi, apa masalahnya? Boleh bagi tips tak? Assalamualaikum, saya Dr. Samhan. Hari ini saya nak jawab satu soalan yang agak pelik tapi sebenarnya sangat penting. Ada yang tanya, doktor, kenapa biji bebek saya sakit tiap-tiap pagi? Mula-mula dengar macam kelakar, tapi bila saya korek lebih dalam, ramai rupanya lelaki muda yang alami benda ini tapi malu nak tanya. So hari ini kita nak bincang kenapa simptom macam ini berlaku, apa kaitan dengan prestasi seksual lelaki, dan boleh ke simptom ini jadi petanda awal kepada masalah lebih besar macam premature ejaculation ataupun erectile dysfunction. Yang pertama, testis sakit waktu pagi boleh berlaku sebab pengumpulan tekanan dari ereksi pagi. Waktu subuh hingga pagi, paras hormon lelaki terutamanya testosteron berada pada tahap paling tinggi. Bila ereksi berlaku secara semula jadi dan tak dilepaskan, salur-salur di sekitar testis boleh jadi tegang. Bila ia berlaku terlalu kerap, ia boleh jadi punca rasa tak selesa atau nyeri di bahagian testis. Tapi kalau rasa sakit tu kuat atau makin lama makin kerap, itu bukan normal lagi. Yang kedua, testis sakit waktu pagi mungkin tanda varikosil. Ini adalah pembesaran abnormal pada salur darah dalam skrotum, macam vena varicose kat kaki, tapi ia kat testis. Bila baring lama, salur tu boleh membengkak. Bila bangun pagi, aliran darah berubah dan rasa sakit boleh datang secara tiba-tiba. Masalah ini tak bahaya sangat, tapi kalau dibiarkan boleh ganggu penghasilan sperma dan jadi salah satu sebab susah nak dapat anak. Yang ketiga, ada kes testis sakit pagi dikaitkan dengan post ejaculatory pain. Kalau seorang itu kerap ejakulasi, sama ada melalui onani ataupun hubungan tanpa rehat yang cukup, salur seminal, vesikel dan juga prostat boleh alami radang ringan. Bila bangun pagi, pergerakan hormon dan tekanan dalam sistem boleh cetuskan rasa nyeri. Bila simptom ini berlarutan, ramai yang tak tahu ia boleh ganggu kawalan panjutan dan juga jadi penyumbang kepada premature ejaculation. Yang terakhir, testis sakit waktu pagi boleh ganggu signal saraf ke zakar. Kalau testis selalu rasa sakit, otak akan develop satu bentuk avoidance response. Setiap kali ada rangsangan, saraf jadi overprotective. Ini salah satu sebab kenapa ada lelaki hilang keinginan atau tak boleh capai ereksi bila bersama. Otak rasa ini bahaya, elakkan. Jadi zakar tak boleh bagi respon yang sepatutnya. Jadi kalau setiap pagi biji testis sakit, jangan anggap itu normal. Kadang-kadang ia bukan pasal posisi tidur, tapi petanda awal ada tekanan atau masalah dalaman pada sistem saraf, salur darah dan juga fungsi ereksi lelaki. Kalau dibiarkan boleh jadi punca zakar makin lemah, pancutan makin tak terkawal dan akhirnya hilang keyakinan dalam hubungan. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe untuk lebih banyak ilmu kesihatan lelaki yang jarang orang cerita tapi penting untuk jaga maruah lelaki kita. Jumpa lagi dalam video seterusnya.